Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Okay, ni dah kenapa tiba-tiba ada oyen yang kelabu ni. Dia pun nak enter frame juga. Jom, kita elak sikit. So, hari ni kita nak bersama dengan benda yang special. Jeng. Ui, tu dia. Itu dia, baru sampai ni barang. Baru sampai ni barang, Mat. Oh, tunjuk sikit ni belakang ni ada apa. Oh, tetap ada lagi lah information. Apa tu dia kata? Each name, cover, extreme line, assemble the body cover. Okey. Ni jenama cincong aje. Bukan ori. Kalau ori 200-300. Oh, mahal lah ni. Tengok apa nama dia? Ini lokal ni lah. Bebedek. Dia tak tahu lah. Tapi lokal ni tahan juga barang dia. Tapi walaupun Solid kopi tak ni. nampak macam sedap je. Cuma dia tak kemik. Sebab ialah sebab dia pakai kotak. Kalau Siapa tak, nak beli? kalau tak, ni jahanam. Siapa nak beli nanti kita tunjuk lah kat mana link nak beli ya. Okey, buka dulu plastik tengok. Cuba pasang. Okey, video ni kita review stadium dulu. Nanti kita buat video battle ya. Untuk ni kita buat video review stadium dulu. Tu dia, kita dah buka plastik. So macam mana kualiti je? Puas hati tak? Buah hati baik. Tengok dia punya ni. Tajam gigi tu. Tengok apa nama dia? Extreme line. Jom tengok ini gigi Tengok. Ui, gigi dia. Extreme dash punya line. Okey, macam ni pasang dia punya tu. Punya mangkuk tu. Tak fokus lah. Okey. Macam mana pasang ni mangkuk? Okey, dia punya pasang macam ni. Lepas tu pasang pin dia. Dia ada pin. Oh, ada pin dia. Oh, macam tu Oh, ada clip. Pin pula. Clip. Lagi? Tak reti yang masuk. Tak reti. Tak reti masuk tu. Tak apalah. Jadi tak reti, kita buat je lah. Macam tu kot. Okey. Sorry. Okey, bergegau korang tengok. Bergegau. Macam tu je, dia clipping. Okey. Siap. Tu dia. Itulah dia stadium Beyblade X Cap Cincong. Kalau nak beli nanti kita akan letakkan link dekat description. Kat bawah ni deskripsi apa. Nanti kita letak link kat mana beli. Okay je Okay. Thank you for watching. Bye bye. Bye.